Jom masak ayam panggang serai for berbuka. Saya guna anchor batu lagi sedap dan lagi harum. Untuk hidangan yang lebih lengkap, sambal kentang dan lomak merah. Nak masak ayam panggang serai ni senang je. Inilah caranya. Jom. First, kita sediakan bahan perap seperti bawang putih, serai dan blend dengan sedikit air. Dan kita sapu butter anchor pada ayam supaya dia akan jadi lebih lembut, harum dan ada rasa creamy nanti. Next, kita ambil perapan tadi dan lumurkan pada ayam. Kalau ada lebih, kita boleh letak atas sayurannya. Kalau nak lagi sedap, boleh letak extra butter ke atas kentang dan lobak juga. Last, kita bakar dalam oven selama 45 minit atau sampai dia masak. Kita boleh makan begitu saja atau dengan nasi. Sedapnya!